Mia, ada berapa banyaknya gula-gula getah di sini? Wendy, kau kurang bernasib baik. Tetapi jangan risau, kamu boleh kunyah mereka dahulu. Ya, hebat. Sekurang-kurangnya ada berita baik. Baiklah, mari buka. Oh, saya rasa jari saya tersekat. Oh, tidak. Tolong, saya tak tahu nak buat apa. Biar saya Tarik bantu jari Anda. awak. Cepatlah. Oh, tak jadi. Jari di dalam. Bagaimanapun. Apa hal? Let's get the British to the British. Ya, buruk. Oh, tidak. Adakah ia benar-benar berdaya? Apa awak fikir saya akan memotong jari awak? Nah, ambillah. Awat. Kita terperangkap lagi. Oh, tidak. Tak mengapa. Saya okey, Sam. Terima kasih. Mari kita cuba. Sangat sedap. Oh, saya nak cuba setiap warna. Dan sudah tentu meniup buih. Oh, menarik. Baiklah, saya harap jari Anda tidak tersangkut lagi. Baiklah, tiba masanya untuk saya mencuba gula-gula getah saya. Dan yang cuma seberang for sauce, shla. Tria review it's internet mamin. Baiklah, Yus. Saya pada shilling untuk dapatkan makanan ringan. Saya selalu bawa dompet saya. Mari kita lihat. Terima kasih, kawan. Diksaku gitu katanya. Ini atu jari saya. Gula-gula getah hijau itu betul-betul apa yang saya mau coba. Oh ya. Sangat sedap. Dan lihat bola-bola ini. Baiklah. Berganda. Mari kita teruskan. Apa? Adakah saya benar-benar hanya mempunyai satu shilling? Zat, payung taruh salah bakasap kering. Oh, saya Terima rasa saya kasih ada banyak. You're a true glass bener, you're solgar kenal lihat. Yang itu. Woi, kalau masih aku buat shilling daripadanya. Baiklah, mari kita lihat. Mari kita letakkan. Ya, sekarang makan. Tidak, ia tidak berfungsi. Baiklah, mari cuba lagi pada masa lain. Aku dah curai saja untuk sedikit Selamat ekstrim tinggal. lagi. Ay, wait, jadi gergaji curai saya bukan guna tukol. Meow. Terus tuh, akhirnya saya dapat merasai betul-betul perisa yang saya mahu. Oh, dan kembungkan banyak belon lagi. Ya, nah itu memang Kevin dari kaedahnya masih barbarik. Sebenarnya cuma hanya perlu memberikan tabung. Tunggu, kenapa tidak boleh pecahkan? Ayo. Tunggu. Ia benar-benar suatu rehat apabila penutup dari bahagian bawah. Sana Nemo? Oh, ya. Pergi sebelah itu. Tapi masih kasih mata sebetulnya. Sekarang saya boleh makan gula-gula getah sebanyak yang saya mahu. Dan saya mahu banyak. Mari kita boleh dengar daun berada kuning itu ingat siapa. Mari teruskan. Oh, wah. Ia kelihatan sangat hebat. Oh, saya mempunyai cukup uang untuk mendapatkan semuanya. Sekarang saya sekarang terus play around against Neo. Biasanya di sini kan rumah semuanya sekaligus dan mengembangkan belon gergasi. Oh, lihat itu. Saya sudah bersedia. Mungkin awak tak perlu? Ia terlalu tidak kemas. Dapatkannya. Tidak. Baiklah, kali ini saya ada sedikit kejutan. Sekotak biasa Mentos. Lihat apa yang saya dapat. Sebuah kotak besar. Terima kasih. Ada bawa Yepsan. Perbandingan saya milik Anda hanya sedikit. Baiklah, perempuan tutup mulut. Iri hati adalah perasaan yang buruk. Ayo, tutuplah. Nampaknya saya nak kejadian yang pertama kali ini asal. Dan bukan sahaja saya ada pack kecil Mentos, tetapi juga hanya ada satu gula-gula di dalamnya. Baiklah, sekurang-kurangnya saya akan memakannya. Wah. Menyegarkan. Oh, malas dapat ais pada hidung saya. Hebat. Hey! Kira ada icicle? Penyersan murder saya sebut nama dia. Maaf, saya tidak sengaja melakukannya. Dan walau apa pun, Wendy, ayu. Dia tidak ada boleh. Oh, ini dia. Di mana gula-gula saya?
Akhirnya! Lihat, saya cuma ada satu, tetapi ia sangat besar. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Sedapnya. Ah, bagus sangat. Saya rasa saya tersilap jangka seberapa beranginnya ini. Saya menggigil macam sedang berbaring dalam salji sekarang. Oh, Baiklah, sentuhan terakhir. Karya, saya dah siap. Oh, tidak. Kenapa licin sangat? Saya jatuh. Bukan kayak itu. Oh, tidak. Ups. nampaknya tidak ada semua orang tua mentos si mening sound dari saya utamain for video. Sam, giliran Yuwa untuk buka pack tu. Yo. Akhirnya. That's we boss ya. Gitu Ngam suami ni na mangkat. Mati. Tetapi saya tetap melakukannya. Inilah gula-gula marta tem. Baiklah, sudah ada rasanya untuk makan semuanya. Sudah tentu sepenuhnya. Oh, ia terlalu menyelerakan. Saya tak boleh berhenti. Tentu saja sudah sejuk krisis, Apa? tapi Saya akan tariknya bersamanya. Gula-gula ini terlalu sedap tapi terlalu sejuk. Wah, gadis-gadis, musim sejuk di sini di tengah-tengah musim panas. Mari main baling bola salji. Idea yang hebat. Tangkap dia. Hey, tanya benar kau boleh melakukannya? Baiklah, ini dia. Ambil ini. Dendam saya akan sangat tidak menyenangkan. Oh, sudah cukup. Walaupun diakui, ia sangat menyeronokkan. Terima kasih kepada siapa? Sudah tentu kepada saya. Baiklah, saya belum pernah lihat hari yang begitu menyeronokkan. Dalam ini pula ia sangat kecil dan saya ada pilihan yang terbaik di tengah-tengah. Tak mungkin pilihan terbaik adalah botol besar saya. Lihat sahaja. Kami hanya mahu minum semuanya secepat mungkin. Hei, ia sakit. Baiklah. That's rare. Saya berapa yang punya. Mari kita jual. Lihat, uisi bukan Fanta. When gula-gula cair, yang lebih hebat. Rasanya jauh lebih sedap. Sedap. Saya suka. Itu sahaja. Lihat, Kar. Walaupun bukan hanya saya yang sangat menyukainya. Anthony sepak yang menakutkan ini. Pergi dari sini. Apa? Apa yang awak buat? Ia mencuri gula-gula saya. Oh, ayu. Cukup. Kamu akan membuat dia marah. Dan sekarang dia akan panggil kawan perempuannya. Dan kemudian dia akan curi botol saya juga. Biar saya nikmati buah oren yang sedap ini. Sedap. Semua orang kelasan cuma sedap, tapi saya perlu memperbaiki. Tengok betapa lekitnya benda ini. Ia mempunyai konsistensi yang menarik. Lihat. Das bermerti untuk sesuai topping laba-laba. Ya, lihat itu. Apabila tiba masanya untuk selangkan bandar ini. Ayo, Spiritually. Lihat sahaja apa yang saya boleh lakukan. Saya tidak akan Kita ada. saya yang perlawanan. Oh, angkat tangan saya. Saya tidak patut. Sarah. Apa yang saya aku lakukan? Terus tu nak pernah yang sensual lain kasi aku bukanlah semua gula-gula yang tumpah keluar dari botol. Oh ya, sama juga bagi saya, Spider-Man. Sementara awak berbaring di lantai, saya rasa saya akan habiskan yang sedap ini. Terima kasih. Untuk mengangkatnya tu burar. Pilihan yang bagus. Kerana sekarang Satu baldi kuda akan jatuh tepat di atas awak. Sangat menjijikkan.
terang di bumi. Adakah Anda benar-benar cuba menakutkan saya dengan ini? Sekarang sangkar ini lebih selesa. Enid, berhenti ketawa. Mari saya perkenalkan Anda kepada jiran-jiran saya yang mesra. Bolehkah kita tekan butang itu? Berita baik, ia bukan cacing. Ia adalah... Bijirin! Tangkap ia! Saya suka bijirin! Saya akan masukkan dalam mangkuk dan memakannya! Iya, betul itu. Kami ada susu untuk kamu. Susu ini sangat sedap! Ia sarapan yang hebat! Saya rasa giliran saya sekarang. Kita tak patut guna, tapi mari kita klik yang ini. Mungkin jiwa kalajengking. Adakah itu satu Oh ya, ini mimpi ngeri saya. Terima kasih, Nutella. Apa yang lebih buruk? Warna yang menjijikkan. Hanya Enid yang akan suka itu. Sudah tiba masanya untuk saya tekan butang itu. Saya juga mahukan sesuatu seperti itu. Di mana barangan saya? Ayo! Dan kemudian saya dapat mendengar segala-galanya yang Anda boleh ubah dengan butang sekarang. Saya akan tunjukkan apa yang boleh berlaku. Itu sahaja. Saya membuatnya dengan segi arah dan sebentar. Selamat tinggal. Dan ini berus gigi. Mari kita bersihkan awak. Awak betul. Rabu, masa untuk Anda tekan butang. Pilihlah yang paling Anda suka. Pilihan yang hebat. Bulu hitam sedang menunggu Anda. Anda akan suka warna ini. Bulu-bulu ini melekat pada saya. Ada banyak sekali. Saya benar-benar suka. Saya mau mencoba semuanya. Ada siapa yang dapat Skittles? Adakah kamu telah memilih butang-butang tersebut? Dan Tekan butang itu. Pilihan yang baik. Saya telah menyediakan banyak boneka untuk Anda. Apa? Oh, terlalu banyak daripada mereka. Poppins memang cool, tetapi tidak dalam jumlah sebegini. Adakah Anda pingsan oleh patung-patung itu? Dia selamat. Selamat malam untuk memberikan anyaman dari Berkeburu. Giliran saya memilih butang. Saya mau yang ini. Apa yang akan berlaku kali ini? Jadi kegemaran saya dalam lendir hijau. Seram sejuk. Saya suka mata marmalade. Dan saya sangat lapar. Baiklah, Jenny. Sedap! Itu menjijik. Siapa yang akan mula dahulu kali ini? Sudah tambah. Hai, tekan butang itu. Ayo, beranikan diri. Ia tidak akan menggigit kamu. Pilihan yang bagus. Ini adalah marshmallow pelangi. Nampaknya sangat sedap. Coba sendiri. Apa itu? Bau! Ia sangat cantik. Marshmallows? Mereka sangat lembut. Saya suka yang ini. Ternampak. Rabu. Giliran awak. Ayo. Balan. Lembalang Tabasco pedas sedang menunggu Anda. Anda pasti akan menyukainya. Saya sedang menuangkannya. Wow, Tabasco. Ini sos kegemaran saya. Kepedasannya mengingatkan saya pada syaitan. Ya, Joyce. Adakah itu hukuman? Ini peluang yang bagus untuk membuat saya sendiri. Oh, marshmallow. Terima kasih, Lindsay. Oh, sedap. Apakah Rabu terbakar? Mari kita padamkan api segera. Rabu, saya akan selamatkan awak. Itu lebih baik. Tekan butang itu. Ayo, Wednesday.
Bagus! Anda telah menekan butang kegemaran saya. Perlu membuat kek. Ada resipi terperinci dalam buku saya. Mula-mula, tuangkan tepung. Hebat. Mari teruskan. Seterusnya, saya perlu tuangkan sedikit susu supaya adunannya jadi gebu dan lazat. Awak banget ya. Yang tinggal hanyalah memecahkan beberapa biji telur dan semuanya akan siap. Jom kita buat nih. Saya memang pro. Di atas meja. Sekarang kita dapurkan semudah. Apa? Oh, saya manusia, bukan semangkuk adunan. Adakah Anda mahu mengacau saya? Ups, Anda betul. Idenya sederhana, tetapi kita perlu menghias semuanya. Untuk melakukan ini, saya perlukan sedikit krim putar. Sedapnya. Dan taburan manisan. Hiasan berwarna membuatkan saya gelisah. Teruskan. Bau seperti kek. Baiklah, untuk mengakhirinya tekan butang itu. Hal yang hebat. Mustard yang teruk. Hati-hati. Jangan biarkan ia masuk ke dalam mata Anda. Apa? Tunggu. Saya jumpa kunci itu. Saya akhirnya boleh keluar dari sini. Hooray! Wednesday. Saya akan bebaskan awak juga. Terima kasih, Anan. Saya bermimpi mengenainya. Anda telah melepasi semua hukuman dan Anda boleh pulang. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Tiket Anda? Bagus. Dan apakah ini? Haiwan tidak dibenarkan di dalam pesawat. Oh, tidak. Saya tak boleh tinggalkan arnab saya. Satu idea. Saya akan sembunyikannya di bawah topi saya dan tiada siapa yang akan melihatnya. Idea yang bagus, kan? Berikan saya anjing Anda. Dia akan menunggu Anda di sini. Seterusnya. Ini dia. Saya tidak merosakkan apa-apa. Takut. Nyaur, saya akan periksa jika awak ada haiwan. Alamak. Anda tidak boleh menipu pengimbas. Mari kita lihat. Seekor arnab? Dia tidak dibenarkan naik pesawat. Lihat pada tanda itu. Oh, jangan bawa dia pergi, tolong. Jangan risau. Tiada apa-apa akan berlaku kepadanya di sini. Sekarang masuklah. Oh, alangkah sedihnya. Saya akan menangis sekarang. Saya rasa saya ada idea. Hello. Dan siapa di bawah topi Anda? Opi, saya tidak ada apa-apa. Walaupun jika awak ada sedikit sihir, paspor dan tiket akan muncul. Betul-betul. Wah, bagaimana kamu melakukannya? Adakah orang lain? Nampaknya kosong. Baiklah, masuklah. Satu helah yang hebat. Tolonglah naik kapal terbang. Oh, betapa misterinya. Oh, hai. Saya ada kejutan untuk Anda. Ada apa di situ? Nampaknya Anda terlupa kawan Anda di pintu masuk. Sebentar. Tadam. Wah, bagaimana ini boleh berlaku? Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Tiket Anda. Anda boleh naik pesawat. Terima kasih. Dan kemana kamu pergi? Hello? Saya ada sesuatu untuk bayi Anda. Apa? Anjing menggantikan anak? Bagaimana mungkin? Saya minta maaf. Anda tidak akan terbang kemana-mana? Apa sahaja yang awak katakan? Oh, benda-benda yang mereka datang dengan. Saya akan simpan gegaran ini untuk diri sendiri. Ini tiket saya. Jadi mari kita lihat. Sebentar. Tiada haiwan. Anda boleh pergi. Oh, terima kasih. Tunggu. Anda ada tikus Belanda dalam beg sandang Anda. Itu tidak boleh. Haiwan tidak dibenarkan di dalam pesawat. Jelas? Turun dari kios. Oh, itu teruk. Tidak dibenarkan dengan haiwan, tetapi saya ada kata. Bagaimana kalau aku sembunyikan ia dalam buku?
idea yang bagus. Mujurlah aku bawa pisau bersamaku. Aku akan ukir tempat untuk kawanku dan kami akan terbang bersama. Seperti itu. Berhati-hati. Oh, maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Hai, Kata. Adakah awak suka idea saya? Duduk diam di sini dan jangan bergerak. Hai! Hello. Ini tiket saya. Saya baik. Tapi mari kita lihat. Oh, betul. Tak apa. Anda boleh naik kapal terbang. Selamat jalan. Oh, tiada siapa yang nampak. Hello. Selamat datang ke atas kapal. Hebat, idea saya berjaya. Oh, semuanya baik-baik saja. Hebat. Dan katak saya juga baik. Anda boleh keluar, kawan. Kerja yang bagus. Apa? Seekor katak di dalam pesawat? Ambil ia dari saya. Ini tiket saya. Oh, bagaimana Anda berada di sana? Nah, dah siap. Oh, apa? Awak ada burung kakak tua? Awak tak boleh pergi bersamanya. Oh, kawan. Dia akan tinggal di sini. Sehingga awak kembali. Oh, bagaimana boleh jadi begitu? Oh, tidak. Adakah Anda mendengar itu? Haiwan tidak dibenarkan. Bagaimana dengan chameleon kita? Satu idea. Apa? Oh, baiklah. Sila. Oh, terima kasih. Bolehkah saya pergi? Sudah tentu. Selamat maju jaya. Mari sembunyikannya di bawah selimut. Saya dah dapat. Baiklah. Hello. Adik saya patah kaki. Jadi bolehkah Anda benarkan kami lalu? Oh, kawan. Oh, tidak. Saya sangat minta maaf untuk Anda. Boleh saya lihat tiket Anda? Terlupa sepenuhnya. Tunggu, saya akan cari mereka. Ini dia. Apakah itu? Ia menggelikan saya sangat. Saya tak tahan. Oh, saya takut pada gelian. Hei, bertenang. Dia sedang memerhati. Apa masalahnya? Tunjukkan kepada saya. Adakah Anda mempunyai chameleon? Anda tidak boleh pergi dengannya. Oh, saya minta maaf. Jadi Anda mengatakan ia tidak boleh berjalan? Dekatnya kelihatan begitu kepada Anda. Adakah Anda ingin menipu? Penipu. Tunggu, kami ada peraturan. Tiada haiwan. Oh, lelaki. Oh, tidak. Saya sangat ingin membawa seekor cincila. Tinggalkan di sini. Ia tidak terbang. Oh, satu lagi pelanggaran. Dan sekarang Anda boleh masuk. Selamat penerbangan. Oh, ayo. Davis tidak mau terbang tanpa sahabat baik saya. Saya mendapat idea. Wow! Turunkan baju memancing itu. Saya akan ikat topi Panama. Dan saya akan buat tali guna joran. Saya akan pakai cermin mata untuk orang buta. Dan tepat sekali. Dan saya akan betulkan gambar dalam pasport saya. Itu dia. Ini gadis terbang. Dan anjing pemandu dia. Saya adalah pakar transformasi. Di mana kapal terbang itu? Hei, tunggu. Oh, dia buta. Adakah Anda mempunyai tiket? Sudah tentu. Ambil ia. Mari kita lihat. Nampaknya betul. Baiklah, ini paspor dan tiket awak. Terima kasih. Sila masuk. Oh, tidak. Tunggu. Oh, betapa sedih. Apa? Apa itu? Bukankah dia buta? Apa? Oh, berhenti. Kamu tak boleh berkelakuan begitu. Tidak. Itu saja. Tinggalkan lapangan terbang sekarang. Oh, tidak. Ini dokumen Anda. Biar saya bandingkan Anda dengan gambar-gambar ini. Wow, cantiknya. Ini gadis impian saya. Wow. Ya ampun. Baiklah, hello. Hello? Boleh saya masuk? Oh, tunggu sebentar. Terima kasih. Selamat terbang. Oh, wah. Oh, akhirnya. Saya berada di dalam pesawat. Oh, benarkah?
Apa? Oh, saya di dalam kapal terbang? Jadi kita boleh mengambil haiwan peliharaan kita. Ya Tuhan, apa ini? Hamster? Oh, malang sekali. Bagus kamu ada dengan saya. Semoga penerbangan Anda baik. Adakah saya lewat? Ini tiket saya. Anda tidak lambat. Dokumen-dokumen ini baik. Dan apa itu? Oh, tidakkah Anda tahu peraturan? Haiwan tidak dibenarkan. Oh, alangkah malangnya. Saya tahu. Tegakkan kepala Anda. Lebih tinggi. Tidak, lebih rendah. Apa yang awak buat? Anda kelihatan sangat menawan. Saya seorang juru gambar terkenal. Oh, boleh saya ambil gambar Anda? Oh, tentu. Tunggu sekejap. Saya akan betulkan tali leher saya. Hebat. 3, 2, 1, jump! Oh, ada kilauan di mata saya. Ya, sekarang kita perlu cepat. Mari kita sembunyikan anak kucing dalam bag kamera. Oh, jangan risau. Saya tidak akan tinggalkan awak. Hebat. Saya dah dapatkan macam tu. Hey! Dan ini untuk kamu. Bye. Oh, cepatlah. Sudah masa untuk berlepas. Kamu di sini, sayang. Oh, betapa gembiranya saya. Okay. Tahniah atas penerbangan pertama Anda. Oh, pentingnya ada saya bye. Apa? Di mana anak kucing itu? Anda tidak boleh buat begitu. Tunggu. Oh, apa-apalah. Kami akan bawa awak magnet. Untuk itu, Swedian, Jeff ini dia yang hebat. Maka kita buat air pancut Skittles. Jom. Dan mula. Oh, kalah dekor itu berwarna-warni. Saya sangat suka mereka. Air pancut ini akan dipenuhi dengan gula-gula yang bermaksud ia akan berwarna pelangi dan mereka akan lihat. Saya hanya perlu cairkan gula-gula dengan pembakar tenaga ekstra. Hebat. Adakah anda suka? Wah, Semuanya sudah siap. Nenek perlu satu ini segera. Di mana nak hidupkannya? Oh, itu bagus. Oh, Chef, saya tak nampak. Saya sangat kagum dengan anda. Maaf. Topi itu nampak. Terima kasih, Nenek. Ya, saya sudah berbaris. Saya rasa sudah tiba masanya untuk cairkan coklat saya. Cucu sangat lapar di sini. Oh, saya yakin air pancut senapang jauh lebih hebat daripada coklat. Betul kan? Ia pasti bukan sesuatu yang si kecil sudah rasa lagi. Tapi saya tahu dia suka gula-gula getah. Dan lihatlah yang pedas ini. Kita jumpa lagi nanti. Mari Baiklah, kita cuba. selamat tinggal. Apa? Ia terlalu panas. Ya, saya tak suka rasanya. Tetapi ia mencairkan gula-gula getah saya untuk air pancut itu. Baiklah, kami sudah bersedia. Wah, kamu semua. Saya akhirnya dapat mencuba donat coklat saya. Ia sungguh cantik. Wah, lihat warna merah jambu ini. Adakah ini gula-gula getah? Ini memang bukan coklat, tapi rasanya sangat sedap. Saya suka. Lihat buih yang saya boleh buat. Seronok sangat. Baiklah, ini klasik. Coklat susu. Yang ini pun sedap. Inilah yang saya mau. Wow, tapi lihat warna-warna ini. Jom cuba. Itu hebat. Saya suka Skittles. Saya mau lagi. Dan saya akan minum dari air pancut ini dengan straw saya. Wah, ini sangat sedap. Wow, chef menang. Yuhu, super good. Oops. Hap saya. Gag Cedra. Aduh. Rani, ini sangat memalukan. Sekarang saya mau pizza. Mamma mia. Oh, saya paham. Baiklah. Anda boleh goreng adunan itu dengan menggunakan waffle iron. Tambahkan sos tomato. Seperti itu. Kemudian lagi salami. Dan keju. Ia akan menjadi lazat. Apa?
Baiklah, kamu patut letakkan lebih banyak brokoli dalam pizza supaya ia bukan sahaja sedap tetapi juga sihat. Betapa cantiknya pizza nenek ini jadinya. Oh, saya lupa tentang keju. Aduh. Aaron also ini berencana. Ya, chefnya orang tajam yang hebat. Sampel dengan itu. Saya boleh memarut keju juga. Sempurna. Selagi tiada siapa nampak rahsia kecil saya, ini ketuhar. Dan kita akan panaskan pizza kita segera. Dan tunggu. Okey, untuk membuat pizza yang hebat, saya pesan pepperoni terus dari Itali. Selebihnya adalah soal kemahiran. Hei, lihat. Begitu sahaja. Lihat. Oh, bravo, chef. Sekarang saya... Tidak, saya teringat tentang... Tepat pada masanya. Masa untuk letakkan di atas pinggan. Oh, sangat panas. Baiklah, mari tambah sedikit sos di atasnya. Mustard dan sos tomato. Saya tak perlukan itu lagi. Sempurna. Baiklah, ini pizza saya. Aduh! Oh! Sebenarnya dia masih hidup? Saya tidak tahu. Chef, awak okey? Terima kasih. Mamma mia, alangkah buruknya mimpi ini. Adakah awak akan siap tidak lama lagi? Saya benar-benar lapar. Itu menakjubkan. Ini dia, sayang. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Wah, begitu banyak pilihan. Tetapi adakah pizza ini dimakan atau sesuatu? Chef, apa ini? Saya langsung tak rasa nak makan. Tetapi pizza nenek, saya memang ingin cuba. Tidak, jangan beritahu saya ada brokoli di dalamnya. Itu menjijikkan. Saya tidak akan makan itu. Pizza kakak saya berbau sangat sedap. Saya rasa ia tidak ada brokoli. Kutu. Oh, yang itu. Itu banyak keju. Saya suka, Kak. Awak menang. Betulkah? Yeay. Terima kasih. Boleh tak awak buatkan saya pancake? Oh, Christus. Mari pergi. Di mana cabaran sepatutnya bermula? Nana sentiasa mempunyai tepung. Untuk membuat adunan yang lazat, kita perlukan 400 gram tepung, 1 telur, dan sedikit susu segar. Sekarang kita perlu gaulkan dengan teliti, supaya tiada gumpalan. Dan kita mula membuat pancake. Jangan buat mereka dalam bentuk beruang. Sini ada sendok sayang. Lihat ini. Ia sangat comel. Tambahkan sedikit coklat dan terbalikkan. Oh, sudah siap. Bukankah ia sempurna? Saya pasti tentang itu. Cucu perempuan pasti suka snack ini. Sedikit krim putar di atas untuk menjadikannya. Muncung dan beri. Ina sudah serius. Ia buat ribuan orang setengah daripada adunan pancake sekarang. Anda juga boleh membuat satu burger keseluruhan. Saya akan memenangi cabaran ini. Burger saya hanya suka sos strawberry sebagai sos tomato. Dan perfecto. Oh, dah. Oh, cucu. Mari, biar saya tolong awak. Kita selamat. Nah, ini dia. Oh, terima kasih, Nenek. Sekarang, saya akan buat muka juga. Saya akan buat unicorn lucu dari lempeng ini dan tambah lebih banyak gula-gula dan ais krim. Dan saya akan lukis rambut daripada krim dan serbuk warna-warni. Oh, lihat itu. Cuba tengok ini, kakak. Wah, itu sangat keren. Itu usaha yang hebat kamu semua buat. Saya mahu mula dengan unicorn. Ia sangat cantik. Saya tidak suka rasanya sama sekali. Baiklah, beruang kecil yang comel. Saya cukup pasti nenek yang membuatnya. Break benar-benar keren dan sedap. Berperisa coklat. Sangat teruja. Sempurna! Yang tinggal untuk saya coba hanyalah burger chef.
Ia sangat sedap. Baiklah, sudah diputuskan. Pemenangnya ialah Nenek. Betulkah? Oh, terima kasih. Ya ampun. Terima kasih semua.